Pada tahun 2008, dunia dikejutkan dengan krisis kewangan global yang berpunca daripada kejatuhan pasaran subprima di Amerika Syarikat. Malaysia tidak terkecuali merasai tempias. Walaupun asas ekonomi negara sewaktu itu masih kukuh, ekspor terjejas teruk akibat permintaan global yang merosot, terutamanya dalam sektor elektronik dan komoditi. Kadar pertumbuhan KDNK Malaysia susut daripada sekitar 6.3% pada tahun 2007 kepada hanya 4.8% pada tahun 2008. Pasaran saham merudum, keyakinan pengguna merosot dan banyak syarikat mula memperlahankan pengambilan pekerja. Di sinilah emas memainkan peranan penting. Ketika pasaran kewangan global bergolak, harga emas melonjak hampir 30% sepanjang tempoh 2008. Pelabur mula beralih arah kepada emas sebagai pelindung nilai kerana emas dilihat selamat berbanding saham atau bond yang tidak menentu. Bagi rakyat Malaysia yang menyimpan emas pada masa itu, mereka bukan sahaja dapat melindungi nilai simpanan daripada penyusutan ringgit, malah mendapat keuntungan hasil kenaikan harga emas di pasaran dunia. Ini menjadi pengajaran penting untuk anda hari ini. Emas berfungsi sebagai safe haven ketika ketidakstabilan ekonomi. Jadi memiliki emas bukan semata-mata soal gaya atau kemewahan, tetapi langkah strategi untuk memelihara kekayaan apabila pasaran global bergoncang sekali lagi. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.